Assalamualaikum kawan-kawan semua, selamat tengah hari. Menu kali ini, nampak tu ikan siakap goreng. Kita masak gulai lemak cili api dengan pucuk paku. Biasanya kita buat ikan tu kita tak goreng, kita terus masak kan. Tetapi kali ni bahan yang kita kisar tu kita tumis sebentar, letak minyak sedikit sahaja. Kemudian barulah kita masukkan air, masukkan santan. Okey, kita masukkan sayur, pucuk paku. Air sekali kita masukkan ikan. Maka terhasillah gulai ini. Okey kawan-kawan, selamat tengah hari. Malamku bermimpi hai dengan satu bintang, berkata-kataku di jendela. Kulihat Dinda tersenyum memandang, asmara bergelora meresap ke dada.